Semua, kita teruskan misi menyeksa badan dan minda demi RM1 juta untuk semua. Ironman Langkawi, kita tawan lagi. Berenang 4km, berbasikal 180km dan larian 42km. Bos Primavera cabar kalau saya berjaya tamatkan Ironman Langkawi bawah 13 jam, Mua akan diberikan RM1 juta dalam bentuk laptop, food bank dan baju raya. Mati-mati pun saya kena berjaya. Sebelum race Ironman, kita layan race Iron Kids dulu. Aiden dan Ara, they were flying. I'm so proud of them. Ya Allah, comel dia, memang meriah. Dapatlah tenangkan minda sebelum nak siksa badan keesokan hari. Race day K. Kita mulakan dengan berenang 4km. Went better than expected sebab buat pertama kali saya transisi gunakan freestyle dari gaya breaststroke. Saved up a lot of energy and time. Habis swim 4km dalam keadaan fresh, terus transisi ke 180km bike. Cuaca dah mula panas dan Bukit Bukau di Langkawi menanti. Langkawi terkenal di antara race course Ironman yang tersusah di dunia kerana gandingan cuaca panas dan Bukit Bukau yang membunuh otot-otot di kaki. I train hard for this dan Alhamdulillah the training paid off. Tahun lepas 7 jam, tahun ni 6 jam dah habis. Wah, great progress. Habis bike 180km, terus ke full marathon 42km. Di sinilah satu badan saya mula shutdown. Muntah berkali-kali, masuk tandas berkali-kali, stomach cramps all over the game. I thought I was going to faint. I thought my sub 13 goal was no longer doable. I thought this was the end. Tapi di saat paling gelap itulah, saya paksa diri untuk berhenti sekejap, tarik nafas dan ingat kenapa saya mula. RM1 juta untuk kebajikan Mua. Saya bisik pada diri saya. Syed, kau dah lalui ujian hidup yang jauh lebih perit daripada ini. Ini cuma sakit sementara. Kau bukan di sini untuk jadi selesa. Kau di sini untuk buktikan pada diri bahawa kau tak akan mengalah. I persevered and survived. RM1 million of welfare aid unlocked and challenge fulfilled. Yes, I cried. Yes, I cried ugly. But it is worth it. Tahun lepas, 13 jam 13 minit. Tahun ni, 12 jam 22 minit. Shaved off close to 50 minutes despite my horrible ride. Habis je race, terus kembali ke parlimen untuk berkhidmat. Thanks everyone.